Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome to my channel. Kali ni kami akan ke Kelantan sebab ada wedding dekat Kuala Kerai, dekat Manik Urai. So, kami bertolak daripada Kedah awal pagi juga dalam lepas subuh macam tu. Melalui Lebuh Raya Pantai Barat. Maksudnya kita ambil exit Baling. Lepas tu akan melalui Grit, akan melalui Jeli dan Kelantan. Sangat cantik dia punya pemandangan dekat highway. Boleh nampak kabus menutupi Gunung Ganang. Lepas tu boleh nampak langit yang membiru. Sangat cantik lah. Rasanya first time lah kami lalu dekat highway ni. Memang rasa macam terojonnya memang cantik sangat lah. Itu yang kami ambil video lama-lama, view macam ni. Okey, lepas tu kami singgah dekat R&R Titi Wangsa. Kat sini pun cantik juga dia punya view rupanya. Ramai orang ambil gambar kat sini. So kami pun tengoklah apa yang best sangat kan. Lepas tu pergi dekat skrin. Ya Allah, sangat cantik. Berlama daripada atas ni kita nampak kabus putih je kan, menutupi Gunung Ganang. Memang cantik lah. Kami suka sangat view macam ni. Jalur highway ni jangan lupa singgah ambil gambar kat sini. Memang takkan menyesal lah. Memang cantik. Kat tempat lain tak dapat kot macam ni. Okay, dah puas berehat dan ambil gambar, kami pun teruskan perjalanan kami menuju ke Kuala Kerai. Oh, kita boleh nampak Gunung Reng daripada highway ni. Rasanya boleh masuk gunung ni kot, tapi dia macam gua kan. Tapi kami tak biasalah pula masuk. Tapi nantilah next time nak try juga. Menarik juga. Okay, dah sampai kat Jeli. Dah masuk kawasan Kelantan kan. So inilah pemandangannya lah. Inilah kawasan Jeli. Rasanya first time juga sampai sini ni. Tak Rumah Kenuri dalam pukul 1 macam tu kot. Tapi tak ambil lah video. Dalam pukul 3 macam tu kami pun check in hotel. Kami pilih hotel dekat dengan Kuala Kerai, Al-Saif Hotel. Hotel bajet je untuk diorang. Okey lah kan. Okay, kita buat room tour sikit. Okay, sorry dah katil ni macam tak cekang sangat lah sebab kami dah baring dah katil ni. Okay, ada katil queen. Lepas tu ada aircon. Lepas tu ada TV juga. So boleh tengok TV kan. Lepas tu ada wifi free. Sini dia layak dia. Masih biasa je lah. Yang penting bersih. So malam pula kami dinner dekat Haji Din Satay. Kedai ni dekat je dengan hotel kami. Dalam 5 minit macam tu je. Jalan kaki je. So malam ni kita malam makan nasi, kita makan sate je. So kami order sate ayam dan sate daging. Lepas tu ambil nasi impek sikit. Okay, itu saja perkongsian kami untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.